Aku rasa korang semua dah tahu yang A7 Mark V tidak mempunyai open gate video recording. Aku bukan nak cerita pasal benda tu, tapi aku nak cerita pasal feature-feature terbaru yang ada pada A7 Mark V untuk video recording. So korang sengitkan korang punya phone supaya senang aku nak cerita feature-feature pasal videografi ni. Benda yang paling orang ramai nak tahu adalah sama ada A7 Mark V akan record 4K 60p ataupun 50p dalam crop mode ataupun tidak. A7 Mark V boleh record 50p ataupun 60p dalam full frame mode, tetapi dia boleh juga record 50p dan 60p dalam crop mode. Dia macam pelik sikit jawapan dia kan. So biar aku cerita ke korang satu persatu tentang feature terbaru A7 Mark V. Pada A7 Mark V, bila record 4K 50 ataupun 60p, akan ada satu pilihan menu yang dinamakan 4K Angle of View Priority. Aku panggil dia 4K View je lah. Setting ni hanya untuk 4K 50 ataupun 60p sahaja. Kalau record 25p ataupun 30p, setting ni disable sebab 25p dan 30p ni memang full frame punya format. Setting 4K view ni hanya untuk 4K sajalah. Kalau Full HD tak boleh. Jadi kita onkan dia, dia akan lebih wide ataupun senang cakap dia akan record dalam full frame mode. Tapi kalau kita offkan dia, dia akan ada crop sedikit pada kita punya video. Tapi dia tak adalah sampai super 35 punya crop. Selain daripada tu, noise juga akan kelihatan lebih banyak bila menggunakan 4K view on ni. Tapi tak adalah banyak sangat. A7 Mark V juga boleh record 4K 100 ataupun 120p, tapi hanya dalam mode APS-C sahaja. Okey lah tu kan, jarang sebenarnya kita record 120p ni. Kalau nak lagi slow-mo, boleh record Full HD 240p dalam SNQ mode. Seterusnya aku nak test pula dari segi Jello effect. Yang ini aku record 4K dengan 4K view off. Yang ini pula aku record 4K dengan 4K view on. Kalau compare side by side, bagi aku nampak hampir sama, tak besar sangat perbezaan. So apa pendapat korang? Adakah berbaloi untuk upgrade daripada A7 Mark IV kepada A7 Mark V untuk video recording? Video yang seterusnya aku akan kongsikan pula tentang ISO ataupun noise performance untuk A7 Mark V. Okay, bye.